Audio Jungle. Terima kasih kerana sudah menonton channel saya Bantuan-Bantuan Kerajaan. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang share, like dan subscribe untuk lebih banyak info yang akan saya kongsikan. Penjawat awam lantikan tetap bercarum di bawah sistem saran perkhidmatan awam SSPA, wajar diberi pilihan untuk menentukan mekanisme pembayaran selepas bersara mengikut syarat dan kelayakan tertentu ditetapkan. Ia satu daripada 3 cadangan dikemukakan Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX, susulan hasrat Jabatan Perkhidmatan Awam JPA mengekalkan kaedah pembayaran secara bulanan sebagaimana penjawat awam skim pension. Presidennya Datuk Dr. Adnan Mat berkata cadangan kedua QPEX adalah mewujudkan skim hybrid yang menggabungkan kedua-dua bentuk bayaran dengan sebahagian kecil boleh dikeluarkan sekaligus manakala selebihnya dibayar secara bulanan. Cadangan ketiga pula memastikan kadar caruman kerajaan mencukupi untuk menampung keperluan asas pesara supaya ia tidak jauh berbeza daripada nilai pension semasa. QPEX menyambut baik pendekatan yang dicadangkan oleh kerajaan secara positif kerana ia mencerminkan keprihatinan kerajaan untuk terus menjaga kebajikan penjawat awam selepas bersara walaupun mereka tidak lagi berada dalam skim pension tradisional. Pembayaran secara bulanan seperti pension adalah satu bentuk perlindungan kewangan jangka panjang yang mampu menjamin kelangsungan hidup pesara dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu dan kos sara hidup yang terus meningkat. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz memaklumkan SSPA yang bakal diperkenalkan kerajaan bagi menggantikan skim pension dijangka mengekalkan kaedah pembayaran sedia ada iaitu secara bulanan. Melaluinya, penjawat awam menepati had umur perseraan ditetapkan akan dibayar secara bulanan seperti kaedah pension sebelum ini, berbanding dibenarkan membuat pengeluaran secara sekaligus. Cadangan itu disifatkan lebih proaktif memandangkan banyak kes pesara kerajaan, kerugian wang persaraan akibat menjadi mangsa skem, selain membolehkan simpanan hari tua diuruskan lebih efisien. Tambah Adnan, QPEX kekal berpendirian bahawa skim pension sedang dilaksanakan pada masa ini adalah yang terbaik kerana ia menjamin kebajikan pesara sektor awam secara berterusan tanpa perlu risau terhadap simpanan hari tua. Bagaimanapun, QPEX mengakui kekangan fiskal dan kedudukan kewangan negara pada masa ini menyebabkan skim pension tradisional sukar dikekalkan bagi pelantikan baharu dalam jangka masa panjang. Sehubungan itu, katanya sebarang bentuk pindahan atau mekanisme baharu yang diperkenalkan hendaklah berprinsip tidak kurang faedah berbanding skim pension sedia ada bagi memastikan kebajikan penjawat awam kekal terbela selepas mereka bersara. Tambahnya, QPEX akan terus terbabit secara aktif dalam sesi libat urus bersama kerajaan bagi memastikan sebarang pelaksanaan skim baharu mengambil kira pandangan penjawat awam dan memberi manfaat jangka panjang kepada semua pihak.